lampu suluh yang ni, korang boleh tolak dan tarik dia punya kepala ni. Jadi saiz cahaya dia ni korang boleh adjust jadi kecil dan besar macam ni. Untuk suluh dekat boleh, untuk suluh jauh pun boleh. Korang boleh adjust macam ni sahaja. Cahaya dia ni boleh besar dan kecil dengan tarik tolak dia punya kepala ni. Yang ni lampu suluh saiz besar yang ngam kalau korang nak bawa untuk ronda malam-malam. Bodi bahagian bawah dia ni pakai plastik biasa. Tapi bodi bahagian atas dia ni dia pakai besi aluminium. Atas ni solid. Yang ni korang boleh jadikan senjata. Boleh ketuk kepala penyamun. Yang ni padu punya. Kalau nak guna untuk suluh benda dekat, korang tarik je dia punya lampu ni. Cahaya dia ni akan besar macam ni. Mudah untuk korang suluh benda-benda dekat. Kalau korang nak suluh benda jauh, korang tarik macam ni. Cahaya dia ni akan kecil. Mudah untuk korang suluh benda jauh. Lens dia ni yang jenis kantor cembung macam ni. Setiap kali korang tarik macam ni, dia akan jauh daripada LED dekat dalam tu. Jadi cahaya dia tu akan lebih kecil. Kalau korang nak besarkan cahaya, tolak macam ni, dia akan dekat dengan LED dekat dalam tu. Jadi cahaya dia tu lebih besar. Saiz dia ni boleh adjust macam ni. Mudah. Tarik tolak je macam ni. Depan sini sebiji lampu. Bahagian belakang ni ada sebiji lagi lampu. Yang bahagian belakang ni korang tak boleh nak zoom in, zoom out. Sebab yang ni statik kecil saja. Yang ni korang boleh guna untuk suluh benda dekat. Yang ni tak boleh zoom jauh macam lampu bahagian depan sini. Tapi yang ni dah cukup untuk guna suluh dekat. Kalau bahagian depan ni korang boleh guna untuk suluh dekat dan jauh. Lampu ni jenis rechargeable tau. Bila bateri habis, korang boleh terus cas sahaja cucuk dekat bahagian sini. USB Type-C dengan USB Type-A. Mudah saja, korang tak perlu nak buka dia punya bateri. Cas sahaja direct dekat sini. Yang ni sesuai untuk korang bawa pergi ronda malam-malam sebab dia ada bagi tali macam ni, mudah untuk gantung dekat bahu. Dan boleh jadi senjata bila keadaan terdesak. Jadi kalau korang nak cari lampu besar macam ni, cahaya dia boleh suluh dekat dan boleh suluh jauh. Pakai rechargeable bateri macam ni, korang boleh check dekat link video. Lampu ni memang padu. Bodi depan dia ni daripada besi aluminium. Untuk ketuk penyamun memang ngam.